bi'amali ahli jannati wa in amila ayya amalin. Maka jika sahibul jannah, ahli syurga ni, yuhtamu lahu, akan disudahkan baginya, bi'amali ahli jannah, dengan amalan ahli syurga, wa in amila, walaupun dia beramal, ayya amalin, yang mana amalan sahaja, ayya amalin qabla talik, sebelum dia mati, sebelum disudahi, ikut dia beramal apa sahaja amalan. Apabila disudahi dengan amalan yang baik, dia akan dimasukkan syurga. Wa inna sahiban nari yuhtamu lahu bi'amali ahli nari wa in amila ayya amalin. Dan sesungguhnya sahibun nar, yang akan dimasukkan neraka itu, akan disudahi baginya dengan amalan ahli neraka, walaupun dulu dia buat beramal apa sahaja amalan, walaupun amalan yang baik sekalipun, akan disudahi dengan kesudahan yang tidak baik, kemudian akan dimasukkan neraka. Summa qala maksud di sini ay asyara, kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan biyadaihi, sebab ada biyadaihi. Summa qala Rasulullah SAW biyadaihi, kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan dua tangannya, maksudnya isyarat. Isyarat dengan dua tangannya. Isyarat apa? Fanabadahuma, kemudian Rasulullah SAW membuangkan kedua-dua kitab itu. Bila selesai dah cerita, Rasulullah SAW pun isyarat buang kitab yang tunjuk tadi itu. Jadi kenapa Rasulullah SAW tunjuk isyarat begitu? Maksudnya di sini Rasulullah SAW nak bagi tahu yang mana dia bagi tahu ni dah pun selesai. Itu saja. La bi tariqil ihanah, bukan kata nak hina. Ini dua kitab ni tak guna, kali pakai buanglah. Itu tidak cara macam tu. Bukan dia nak hina, maknanya dah selesai kerja, simpan balik, macam tu saja. Ataupun serah balik kepada alam gaib. Fanabadahuma thumma qala faragha rabbukum minal ibadi. Kemudian Rasulullah bersabda, Tuhan kamu dah pun selesai daripada hamba, maksudnya dah pun selesai menentukan kesudahan hamba-hamba itu, sama ada yang masuk syurga dan juga yang masuk neraka. Jadi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, satu grup akan masuk syurga dan sekumpulan lagi fis sa'ir ay finnar, akan masuk neraka. Rawahu Tirmizi, riwayat oleh Imam Tirmizi. Kalau riwayat Imam Tirmizi tak lari daripada tiga lah. Mungkin sahih, mungkin hasan, tidak pun dhaif, itulah. Jadi walaupun dhaif tidak menjadi masalah, boleh kita beramal. Wa an Abi Khizamata, an abihi, daripada ayahnya. Ayah nama apa? Ayah dia nama Ya'mar, Ibnu Ya'mar. Qala qultu ya Rasulullah, ayahnya Ya'mar kata, saya berkata ataupun saya tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ara'aita ay akhbirni, adakah Tuan melihat ataupun adakah Tuan berpendapat, maksudnya tanya kepada Rasulullah SAW, itu bermakna minta Rasulullah SAW bagi tahu. Itu kita boleh terjemah sini,
ara'aita ay akhbirni, beritahulah kepada saya, ruqah mengenai jampi-jampian, nastarqiha yang mana kami sentiasa jampi-jampi akan ruqah itu, wadawaan natadawa bihi ay bidawa, dan juga beritahulah kepada saya mengenai ubat-ubatan yang mana kami sentiasa mengubati dengannya, wa tuqatan nattaqiha, dan juga perisai yang mana kami sentiasa melindungi akan ia, memelihara melaluinya. Jadi maksudnya jampi-jampian supaya kita hilangkan kesusahan daripada kita, dan ubat untuk menghilangkan penyakit, dan perisai supaya tidak terkena pedang, lembing dan sebagainya, untuk melindungi daripada hilang nyawa dan sebagainya. Usaha-usaha ini sama ada jampi ataupun mengubat ataupun melindungi diri melalui perisai dan sebagainya. Ini semua usaha ini, adakah hal taruddu min qadarillahi syai'an, adakah perkara-perkara itu menolak ataupun menghalang daripada takdir Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu? Maksudnya, kalaulah dah ada takdir nak kena apa-apa, walaupun kita usaha jampi macam mana pun akan kena juga. Kalau dah tentu nak boleh penyakit, walaupun kita mengubat macam mana pun akan sakit juga. Kalau kita dah ditentukan untuk mati, terkena dengan pedang dan sebagainya, walaupun kita guna perisai pun akan mati juga. Jadi usaha-usaha ni adakah dia menghalang takdir Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, adakah usaha-usaha ini menyalahi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min qadarillah